Saya tak tahulah macam mana. Saya dah semak dekat my tag saya. Tapi tak keluar pun ikon ETCC tu. Kenapa tak keluar ikon ETCC tu? Kan? Disebabkan oleh kesilapan dia menghantar borang jatuh cukai pendapatan. Okey. Bila dia hantar borang yang salah, of course Dia tak wujud ETCC tak wujud. Dia tak wujud lah. Ya, Dia generate lah kat situ. Betul. Jadi kena pastikan diri tu siapa. Ya. Adakah aku makan gaji ke aku berniaga? Kalau dia makan gaji memang takkan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Dan hari ini kita bersiaran dalam rancangan Tech Edu Podcast bilangan 2 tahun 2026 dan anda semua bersama dengan saya Ika Daniel dari Jabatan Khidmat Korporat dalam Tech Edu Podcast bilangan 2 gerbang informasi percukaian anda yang disediakan khas oleh Hasil untuk memberikan maklumat yang tepat, padat, ringkas dan mudah dipahami oleh pembayar cukai yang dihargai semua. Dan pada hari ini, muka yang anda pandang ni, moderator ni mungkin lain sikit lah daripada moderator-moderator yang sebelum ni sebab saya pun masih lagi orang baru di Hasil ini. Okey, untuk makluman semua, tajuk yang kita bawakan pada hari ini ialah Tax Compliance Certificate ataupun TCC. Satu topik yang sebenarnya agak menarik juga untuk kita kupas bersama sebab mula-mula apabila saya menerima topik ni, saya pun sebagai seorang Gen Z ni, saya ingatkan topik ni tentang TTC, Trying to Conceive. Tetapi sebenarnya ia berkenaan dengan TCC. Jadi jangan confuse antara TTC dengan TCC ni. Okey, untuk membicarakan topik tentang TCC ni bersama-sama dengan saya ada dua orang panel yang tidak asing lagi di Hasil ini, orang-orang lama, orang-orang yang berpengalaman. Jadi mungkin saya boleh perkenalkan panel kita yang pertama lah, Encik Muhammad Azizul bin Jali, iaitu pengarah Seksyen Pengurusan Data dan Analitik dari Sektor Operasi Cukai. Apa khabar Encik Azizul? Alhamdulillah Ika, terima kasih kerana sudi menjemput kami lah. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pada semua penonton lah, terutama pada sahabat saya Ika dan juga sahabat saya seorang lagi Encik Azharuddin lah. Ya, betul. So terima kasih banyak-banyak kerana menjemput kami semua untuk kita berborak sama pasal TCC ni. Okey, boleh. Terima kasih. Kejap lagi kita akan borak lagi lebih lagi tentang tajuk ni. Dan untuk panel kita yang kedua, juga seorang yang sangat famous sebenarnya dekat Lembaga Hasil Negeri Malaysia ni. Seorang yang dikenali sebagai seorang yang sangat lantang bersuara, very strongly opinionated lah orang katakan kan. Iaitu Encik Azharuddin bin Muhammad Ali, Ketua Penolong Pengarah dari Seksyen Polisi Pungutan dari Jabatan Pungutan Hasil. Selamat datang. Terima kasih Ika di atas kesudian pihak Jabatan Khidmat Korporat kerana menjemput saya pada sesi pada hari ini, pada kali ini. Dan saya berharapkan agar sesi ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pendengar dalam memastikan bahawa sijil pematuhan cukai anda adalah berstatus. Ya, betul. Jadi kita nak panggil Cik Azhar ke ataupun Cik C? Sebab ramai tak tahu ni panggilan tu Cik C kan. Itulah, panggil saya yang mana yang lebih sesuai lah. Okey, kalau diizinkan saya panggil Cik C lah. Baik, tak ada masalah. Cik C lebih mesra dalam dialog-dialog kita seharian kan. Okey, jadi seperti yang kita sedia maklum, topik kita hari ini tentang TCC lah ataupun Sijil Pematuhan Cukai. Satu topik yang saya kira dia tidaklah terlalu baru sangat pun sebenarnya. Tapi mungkin ramai juga yang tak sedar tentang kewujudan TCC ni. Macam saya cakap tadi lah, orang tahu TTC je kan, Trying to Conceive. Kita pula semua lelaki takkan nak cerita pasal klinik sakit puan pula kan kat sini kan. Tak kena dah tu. Jadi kita nak cerita pasal TTC ni lah kan. Okey, jadi mungkin untuk permulaan kepada topik TCC ni, kita nak tahu pendapat daripada Encik Azizul lah sebagai pembukaan ni lah. Secara mudah dan juga ringkas untuk kita jelaskan kepada pembayar cukai kita, apa sebenarnya maksud TCC ni dan bilakah ia mula diperkenalkan? Mungkin boleh share sikit? Okey, terima kasih Ika. Sebenarnya kan kita ambil pendekatan yang lagi mudah supaya tak pening kepala semua orang. Okey, sebenarnya TCC ni adalah Sijil Pematuhan Cukai. Okey, bila diperkenalkan? Sejak tahun 2023. Lanjutan daripada masa tu Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan membentangkan dalam Rang Undang-Undang Perbekalan tahun 2022, salah satu daripada langkah untuk kemampanan hasil adalah Sijil Pematuhan Cukai. Okey, apa guna dia tu? Untuk Sijil Pematuhan Cukai ni, bila mana ada
dia berkaitan dengan kontrak-kontrak atau tender-tender kerajaan. Jadi kalau nak mohon, nak masuk peroleh, nak bidding lah kiranya, dia perlu ada benda tu, sijil tu untuk melayakkan diorang memohon. Dan perlulah bersifat patuh. Barulah adalah proses-proses susulannya itu. So itu syarat wajib Ya, lah tu. betul. Syarat wajibnya lah tu. Okey. So start 1 Julai 2025, memang wajib semua yang kontrak-kontrak dari segi bekalan, perkhidmatan dan juga bekalan, perkhidmatan dan juga apa Encik saya lupa dah. Itu bekalan, perkhidmatan dan kerja. Bekalan, perkhidmatan dan kerja. Okey. Semua kontrak-kontrak itu telah diwajibkan untuk mengemukakan TCC bagi pembida-pembida tersebut bagi semua agensi kerajaan. So dah tak ada pengecualian dah. Semua kena ada kat situ. Jadi orang nak masuk bidding kena ada sijil tersebut. Okey. Bila dia punya full enforcement tu? Full seperti yang saya cakap tadi lah, full enforcement adalah pada 1 Julai 2025. Okey, 1 Julai 2025 ya, betul. lah. Okey. Alright, sebabkan benda tu benda baru lagi, tapi mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya apa sebenarnya objektif hasil memperkenalkan TCC ni lah. So yang ini kita nak tanyakan kepada Encik C lah, sebab kita tahulah kan Encik C, sebab dalam orang kata kita dah 30 tahun di Lembaga Hasil Negeri Malaysia ni, dan dalam dekad yang ketiga ni kita fokus kepada pendigitalan. Betul. Sesuatu sistem yang lebih sistematik lah untuk pembayar cukai kita. Mereka dah tahu pasal MyTax, mereka kena tahu pasal e-rayuan dan sebagainya. Jadi terlalu banyak sangat benda yang mereka kena tahu. Jadi mungkin TCC ni satu benda yang baru. Mungkin diorang nak tahu juga sebenarnya apa sebenarnya matlamat hasil dalam memperkenalkan TCC ni. Baik, okey. Terima kasih Cik Ika di atas soalan yang cukup menarik bagi saya. Ramai di antara pembayar-pembayar cukai yang di luar sana mungkin dia kurang arif, kurang cakna tentang apa yang telah pun direncanakan oleh kerajaan dalam bajet 2023, seperti mana yang sahabat saya bagi tahu tadi tentang peri pentingnya sijil pematuhan cukai ini. Jadi sijil pematuhan cukai ini dia merupakan satu sijil akuan yang pihak lembaga hasil dalam negeri keluarkan. Maknanya pihak hasil mengeluarkan satu sijil akuan dalam menentusahkan pematuhan pembayar cukai ini dalam memastikan sebarang perolehan yang nak masuk perolehan kerajaan ini perlu mengemukakan sijil akuan ini, dan pastinya ianya mestilah berstatus patuh dalam menentusahkan bahawa setiap mereka yang ingin memasuki projek-projek perolehan kerajaan, seperti mana sahabat saya nyatakan tadi, enforcement dia 1 Julai 2025 dah start kuat sepenuhnya. Jadi dalam memastikan bahawa enforcement ini dikuatkuasakan, maka perlu untuk setiap pembayar cukai yang ingin memasuki projek-projek kerajaan perlu memastikan bahawa sijil TCC mereka adalah berstatus patuh. Dan tujuan kenapa? Tujuan utama asal objektif ni adalah memastikan bahawa tidak ada sebarang kegagalan projek-projek kerajaan diberikan kepada individu ataupun syarikat-syarikat yang bermasalah. Jadi kerajaan nak pastikan bahawa tak ada lagi isu-isu yang seperti sebelum ni lah. Ada projek yang terbengkalai kan. Jadi untuk memastikan bahawa projek-projek kerajaan semuanya adalah teratur dan terkawal, maka sijil pematuhan cukai ini diluncurkan pada bajet 2023 yang lalu. Betul. Okay. Alright. Tapi mungkinlah orang kata sebagai pengenalan ni kita nak tahu juga sebenarnya, sebab tadi kan Cik Syed sebut tentang patuh kan. Jadi mungkin pembayar cukai kita ni pun nak tahu apa sebenarnya definisi patuh tu. Apa maksud patuh tu? Apa kriteria yang menyebabkan orang tu patuh ataupun tak patuh? Dari segi TCC tu. Mungkin saya boleh tanya dengan Cik Azizul lah kot. Okey, apa kriteria dia tu? Bila kita menyebut tentang pembayar cukai lah, sebenarnya dia ada 4 faktor pematuhan cukai. Okey, iaitu berdaftar. Okey, kemudian bila dah layak berdaftar lah, and then perlu menghantar borang. Bila hantar borang, kena pula yang ketiga adalah pelaporan sumber-sumber pendapatan yang betul, yang mana segala-gala yang diisi dalam borang tu adalah betul, dan terakhir sekali ni bahagian Cik Syed lah, iaitu bayaran. Jadi daripada 4 tersebut, hanya 2 saja sebenarnya yang diambil kira dalam TCC tersebut, iaitu lapor dan bayar. Jadi pematuhan yang macam tadi Ika cakap, okey, apa benda yang perlu dia tengok dalam pematuhan tu? Hanya tadi lapor. Maknanya dia perlu lapor. Maknanya cukup hantar borang, lengkap dia punya bunga borang, dan dia tak ada tunggakan langsung pembayaran.
Jadi itu saja yang diperakukan untuk pengeluaran CJTCC tersebut. Mungkin Cik Si nak tambah apa-apa ke? Tu kadang-kadang ni macam inilah. Ni apa dia Cik Azizul Kadang-kadang saya tertarik dengan ni dengan satu kadang-kadang situasi yang sebenar lah. Kan kebanyakan di antara pembayar cukai ni dia mungkin tak tahu. Macam mana nak semak TCC ni? Dekat mana nak tahu status TCC ni patuh ke tak patuh? Kan? Seperti mana yang sahabat saya nyatakan tadilah. Kalau kita ambil maklum bahawa sebarang semakan status TCC itu boleh dilayari ataupun disemak di portal MyTax. Di portal MyTax. Namun perlu diingatkan di sini sebab ada kadang-kadang macam Cik Azul bagi tahu tadi lah pasal borang, lapor kan dan juga bayar. Okey, untuk TCC seperti mana yang kita nyatakan tadi, TCC ni untuk perolehan kerajaan. Betul. Jadi bila perolehan kerajaan mestilah individu ataupun yang individu yang menjalankan perniagaan. Sebab kalau lapor, ada je taxpayer yang lapor tapi nak TCC tak dapat tengok dekat MyTax. Betul. Kan kadang-kadang dia salah isi borang. Betul. Sebab kadang-kadang pembayar cukai ni dia kena alert. Apabila dia melaporkan borang nyata cukai pendapatan, dekat situ kalau individu yang tidak menjalankan perniagaan, of course dia hantar borang BE. Betul. Kan sebab dia employment income. Borang BE untuk orang yang tidak menjalankan perniagaan. Tapi TCC ini terpakai untuk individu yang menjalankan perniagaan. Apabila individu yang menjalankan perniagaan, dia perlu menghantar borang nyata cukai pendapatan. Dia adalah borang EB for business. Sebab ramai di antara pembayar cukai ni kadang-kadang bila dia hantar borang, ni real case situasi. Dia kata, Cik Azhar, saya tak tahulah macam mana, saya dah semak dekat MyTax saya. Tapi tak keluar pun ikon ETCC tu. Kenapa tak keluar ikon ETCC tu? Kan? Disebabkan oleh kesilapan dia menghantar borang nyata cukai pendapatan. Okey. Bila dia hantar borang yang salah, of course Dia tak wujud lah. Dia tak wujud lah. Ya. Dia generate lah kat situ. Betul. Jadi kena pastikan diri tu siapa. Adakah aku makan gaji ke aku berniaga? Kalau dia makan gaji memang takkan ada. Sampai bila-bila pun takkan ada. So macam tadi saya cakap, dia kena isi borang yang betul. Barulah dia wujudlah ikon tu untuk semakkan TCC dia sebut. Dia mungkin selingan sikit lah. Kalau dia dah tahu dia menjalankan perniagaan, kenapa dia isi borang BE? Ini ignorant is a bliss lah. Dia bukan, kita tak salahkan mereka. Bukanlah apa tu. Kadang-kadang ialah pendidikan tu antara lambat atau cepat sampai pada taxpayer saja. Okay? So tak ada masalah. Kita sentiasa mendidik pada pembayar cukai untuk tengok betul-betul kat mana source of income dia. You memang perniagaan ataupun penggajian. Kalau betul-betul ada sumber-sumber perniagaan, dia kena isi laporan. Kita halakan dia kepada borang yang betul. Barulah tadi macam saya kata, akan keluarlah apa yang dikendakinya. Kalau tidak sampai ke sudah, dia akan salah. Memang dia hantar borang, tapi adakah dia hantar borang yang betul? Kat situ pun dah salah. Tapi ada juga saya nak cerita ni sahabat saya Cik Aizul ada juga a few cases yang saya terima daripada pembayar cukai sendiri. Antaranya kenapa dia hantar borang EBE? Waktu itu dia masih lagi makan gaji. Ya, betul. Jadi dia baru daftar perniagaan dia. Okay. Ada juga kes macam tu. Dia baru daftar perniagaan dia tahun 2026 sebagai contoh. Okay. Kan? Of course bila dia baru daftar perniagaan dia 2026, of course dia dah hantar borang BE sebelum ni sebab dia makan gaji. Dia memang ikon ETC tu tak wujud. Tapi bila dia kemuka kat SSM, kan? Betul. Bila dia kemuka kat SSM, kita dapati bahawa perniagaan itu baru didaftarkan, baru wujud pada tahun 2026, maka kami akan kemaskini butiran peribadi dia daripada tidak menjalankan perniagaan kepada menjalankan perniagaan, barulah ikon ETCC itu akan appear lah nanti lah. Betul. Okay, alright. Saya sebenarnya tertarik sebab tadi kan Cik Azizul kata ada 4 kriteria tu kan. Ya, betul, dia nak tahu dia patuh ke tak patuh tu. Dan sebenarnya memanglah kita di lembaga asing kita sebut senang lah kan. Maksudnya hantar borang bayar. Ya, betul. Tapi dua tu sebenarnya susah juga tu kalau Ya, di peringkat membayar betul. cukai tu. Kita sebut memang senang kan. Tapi mungkin yang bab tu nanti kita akan sambung kepada slot kita yang kedua tu. InsyaAllah. Tentang tahu ke tak. Kita nak tahu lebih lagi lah tentang apa maksud TCC ni dan bagaimana proses dia ke, macam mana kita nak tahu dia patuh ke tak patuh ke dan sebagainya. Kita akan sambung ke sesi kita yang kedua, tahu ke tak nanti. Okey, kita kembali semula ke Tax Edu Podcast bilangan 2 tahun 2026 dan seperti yang diperkatakan tadi, kita nak cerita hari ini tentang TCC. Okey, dan segmen yang kedua ni kita namakan dia sebagai segmen tahu ke tidak. Tahu ke tidak ni sebab ialah as we said tadilah kan, TCC ni satu benda yang quite new sebenarnya. Di samping semua sistem-sistem yang hasil pernah perkenalkan sebelum ni. Jadi kita percaya bahawa mungkin ramai kita punya taxpayers ni ada banyak sangat curiosity, ada banyak sangat persoalan yang mereka nak tahu. So dalam segmen tahu ke tidak ni,
kita nak menjawab lah kot agaknya apa-apa Ya. persoalan yang general lah. InsyaAllah, Kita nak memberikan mereka, orang kata apa, explanation lebih mudah Betul. tentang TCC ni lah. Okey, mungkin sebagai starting ni kita nak tahu dulu TCC ni dia punya tempoh salaku ni berapa lama, Cik Azizul? Okey. Terima kasih Kak. Okey, dia sebenarnya TCC ni dia setahun. Orang akan kata, kenapa setahun? Asal tak, lesen pun 5 tahun lah. Betul. Kan ada kan 5 tahun maksimum. So, okey, biar saya terangkan kenapa dia jadi setahun. Sebab kena ingat, borang buyer tahun taksiran kan, ikut taksiran 24, 25, 26. So memang buyer. So memanglah kita takkan kalau kata 5 tahun baru hantar borang setahun je, dah boleh sampai ke 5 tahun. Tak adalah pada yang memang patuh setiap tahun. Sama juga seperti bayaran kan saya kan. Betul. So kalau kata bayar sekarang tak ada hutang. Tiba-tiba dia malah nak bayar. Contohlah, kita tak katalah pembayar cukai ni jahat kan. Tapi ada yang culas, tak nak bayar. So, adakah adil pada yang dah bayar setiap masa menjaga dia punya keharmonian percukaian masing-masing? Kan? So, itu yang kata-kata. Dia memang kena ada satu tempoh setahun. Kan. Bak kata ada lagu Indonesia kan. Kata bulan pun ada masa je nak bersinar. Oh, mungkin boleh bintang nyanyi pun sikit kot. tak boleh. Dia punya. Dah lupa dah. Sebab Gen Z tak tahu kot Saya sama-sama Gen X. Glory Marantika ke tu. Dia apa lagu tu, bintang pun ada masanya Itu baru belanja sikit tu. kan. So setiap benda ada limitation dia. So kalau kata setahun, memang setahun, kita setahun je lah. Kalau takkan kita nak tu. Dan benda ni pun pihak kerajaan menyokong cara pelaksanaan ini. Kan kita kata adalah tempoh dia. Kan. Okay, saya mungkin boleh tambah sih. Sebab kadang-kadang di antara pembayar cukai ni, kadang-kadang dia kadang-kadang dia orang nak kalau boleh macam Cik Zul bagi tahu lah. Kadang-kadang dia nak panjang. Ya. Betul. Sebab kadang-kadang kalau katakan contoh pembayar cukai tu lah. Katakan contoh pembayar cukai tu patuh. Kan? Status patuh. So sistem dia akan running pada setiap hujung tahun dia akan running. So kalau dia patuh memenuhi syarat dua kriteria tadi macam sahabat saya bagi tahu tadi tu, hantar borang dan juga tiada tunggakan cukai. So automatically pada 1 bulan 1 memang status dia akan berstatus patuh. Okey. Bila tak cukup syarat ni, barulah sistem akan run 1 bulan 1 tu setiap tahun tu dia akan run tak patuh. Sebab tak comply salah satu syarat ataupun kedua-dua syarat tadi lah. Ya. So TCC tu dia kena mohon ke ataupun dia automatik? Oh, tak payah, tak payah, tak perlu. Tak perlu mohon pun. Dia takut orang tak tahu tu. Dia takut macam tiap tahun kena apply. Tiap tahun dia kena apply. Itu masalah dia. Sebab Sebenarnya ketakutan lah orang kat luar sana. Benda ni kena apply ke? Apa setahun? Dia jadi takut. Sebenarnya tak perlu takut. kalau dia penuhi syarat tadi, dia hantar borang tiap-tiap tahun. Okey, dia tak ada tunggakan cukai. Ataupun dia patuh kepada angsuran. Kan? So automatically status TCC tu akan berstatus patuh. Tak perlu mohon pun. Tak ada benda nak takut lah. Ya. Ya. Katanya kalau tak salah tak payah takut. Tak payah takut. Dia masalah sebab tak hantar borang. Betul. Ataupun ada tunggakan cukai. Ya. Tak jelaskan. Itu punca dia. Betul. Okey, tapi mungkin kita punya taxpayers ni nak tahu jugalah sebenarnya apa sebenarnya antara kesilapan lazim yang menyebabkan TCC ni dia ditangguhkan ataupun tidak diluluskan ke? Dia konteks ni Ika konteks ni bukan ditangguhkan tau. Dia tak ada isu tangguh. Tak ada isu tangguh. Dia dapat tak dapat je. Dapat tak dapat je. Sama ada patuh tak patuh je. Dua tu je. Betul. Antara ketidakpatuhan ini yang saya sentiasa ulang setiap kali bila berhadapan dengan pembayar cukai. Kadang-kadang diorang ni pertama tadi macam Cik Azul bagi tahu lah sebab tak hantar borang. Kan? Sebab dia tak hantar borang, so that's why dia tak status TCC tak patuh. Kalau dia comply dengan tiap-tiap tahun dia hantar borang, Betul. tak ada isu. Tak ada isu. Yang keduanya adalah berkaitan dengan tunggakan cukai. Ini ramai di antara pembayar cukai ni yang ni saya memang kena highlight tu betul. Silakan. Memang kena. Tak boleh. Sebab apabila melibatkan tunggakan cukai ni, dia ada dua kriteria yang perlu disemak. Yang pertama sekali, kalau ada tunggakan cukai itu, tahu berapa amount tunggakan cukai, dibayar sepenuhnya amount tunggakan cukai tu. So TCC dia akan berstatus patuh. Automatic. Sebab sistem akan run. Okey, macam ni lah Pak Ikan, nak bagi faham. Apabila taxpayer ni, dia kena hantar email kepada tcc@hasil.gov.my. Itu email rasmi kita. Ya, email kita. Email kita. Apabila pembayar cukai ni hantar email ke tcc@hasil.gov.my ni, dia akan dapat satu email auto blast. Okey. Income tax keluarkan, auto blast tu. So bila income tax keluar dalam auto blast tu, dia dah bagi tahu siap-siap dalam tempoh 3 hari, Betul. maka TCC tu akan diproses. Okey, net lah make sure. Bila sistem tu proses, bagi kes-kes yang tunggakan cukai tadi, kalau dia buat bayaran penuh, automatically sistem akan kata dia akan patuh. update kepada patuh. Tapi kena buat dalam tempoh 3 hari tu lah. Dalam tempoh 3 hari tu, dia kena tunggulah. Okey. Bila dia email tu, janganlah contoh, ni taxpayer call ni. Cik Azhar, saya ni
dah buat bayaran Dah dah. bayaran. Dah buat bayaran. Tadi saya buat bayaran. Kenapa TCC tak patuh? Dah email TCC dah. Dah email. Bila email? Tadi baru email. 5 minit cerita. Tak, 5 minit punya cerita nak patuh terus. Tak boleh lah. Dia dalam tempoh 3 hari. Betul. Sama juga macam pengantaran borang. Ni dia tak patuh borang. Okey, dia dah hantar borang. Lepas tu dia email. 5 minit lepas hantar email terus tanya, kenapa saya punya tak patuh? Kita pun terangkan. Itu biasa tu. Dia tak sabar. Itu biasa sebab kat JKK pun saya handle pegawai penyelenggaraan aduan kan. Ya, betul. Baru hantar e-filing pagi tadi. Tiba-tiba terus tengah hari Sudin. dah masuk email dia hantarkan bila nak buat bayaran balik. Itu benda ni semua dia takkan jadi isu kalau dia pelihara keharmonian taxation dia sendiri. Dia hantar ikut masa, bayar tak ada culas. InsyaAllah tak ada masa. Dia boleh duduk diam-diam, benda tu keluar je secara patuh. Tak ada masalah. Cuma Ika, saya nak tambah sikit. Kalau kes yang mana taxpayer tadi tak bayar penuh, macam mana nak buat? Kan pasal tak? Yelah. Ada orang tunggakan. Betul. Ada tunggakan. Dia tahu tunggakan dia. Okey, nak semak tunggakan dekat mana? Dekat MyTax. MyTax ni. Dekat MyTax. Log in MyTax anda, semak dekat e-ledger. Awal-awal dah nampak. Awal-awal dah ada berapa amount tunggakan. Jadi kalau kadang pembayar cukai ni dia tahu. Kalau dia ada tunggakan cukai dia bayar penuh tak ada masalah. Betul. TCC tu akan auto update kepada patuh. Tapi kalau tak mampu nak bayar penuh, yang itu kita nak tahu apa perlu nak buat? Betul. Yang pertama sekali saya nak highlightkan kepada pembayar cukai. Ingat pembayar cukai, yang pertama sekali apabila ada tunggakan cukai dan tak mampu nak menjelaskan bayaran secara penuh, maka dia boleh buat permohonan secara angsuran melalui e-angsuran. Tapi terhad kepada 6 kali angsuran saja. Betul. Okey. Tapi kalau pembayar cukai itu tak mampu dalam tempoh 6 kali angsuran itu, maka dia boleh memohon untuk buat angsuran itu secara lebih daripada tempoh 6 bulan, lebih panjang sikit. Tak ada masalah. Cuma saya nak highlight, kalau contohlah ni saya nak tunjukkan sikit. Kalau pembayar cukai, pembayar cukai yang dah ada terima borang surat daripada lembaga hasil tentang angsuran. Ramai pembayar cukai bila dia menjelaskan angsuran tersebut, saya nak tekan dekat sini, pembayar cukai kena ingat. Apabila nak menjelaskan angsuran, tengok surat yang dikeluarkan oleh LHDN. Dekat surat tu dia akan paparkan. Ada nombor bil. Nombor bil tu, betul. Nombor bil. Banyak silap kat situ. Ya. Ramai di antara pembayar cukai dia tidak menjelaskan angsuran dia menggunakan nombor bil. Tengok dekat surat yang income tax keluarkan, ada nombor bil. Contoh saya lagi faham. Saya beri contoh. Katakanlah ini amount dia. Amount tunggakan dia RM1,200. RM1,200 itu dijelaskan secara angsuran. Katakan contoh RM100 sebulan. Dekat surat tu dah ada nombor bil. Apabila dia menjelaskan dekat surat tu dah ada nombor bil dan ada tempoh dia. Saya nak tekan kat sini Kak. Angsuran ni dia kena jelaskan sama ada awal bulan, Betul. pertengahan bulan atau hujung bulan. Ini tertakluk kepada persetujuan bersama di antara pembayar cukai tu dengan pegawai lembaga hasil. Nak bayar angsuran tu awal bulan, follow lah. Setiap awal bulan kena comply dengan angsuran tu. Buat bayaran menggunakan nombor bil. Sebab apa? Nombor bil dah appear dah dekat surat yang dikeluarkan oleh LHDN. Termasuk juga e-angsuran. Ada nombor bil. Jelaskan bayaran ikut nombor bil. Kalau jelaskan selain bayaran nombor bil, akan ada sedikit masalah lah sebab sistem nak baca tu. Ya, dia jadi hang payment. Faham? Betul. Tapi dia kalau buat ansuran tu sekali bayar tu terus TCC tu boleh dapat lah. Kalau dia comply. Kalau dia comply setiap bulan bayar ikut tempoh dan masa yang dinyatakan tu, TCC dia akan patuh. Dia masalah dia Ika. Ni kebanyakannya Cik Azizul sahabat saya. Kebanyakan pembayar cukai ni kadang-kadang dia buat bayaran ikut suka dia je. Itu masalah dia. Ikut suka aku. Betul. Lepas tu dia bising. Lepas tu dia bising. Ada bayar. Dia kata kenapa TCC saya tak patuh? Ni dia kes ni. Betul. Dia call saya. Cik Azhar, saya dah buat bayaran. Tiap-tiap bulan comply angsuran. Saya tengok betul tiap-tiap bulan dia bayar. Cuma isu dia adalah dia lewat bayar. Lewat sebab apa? Sebab dalam jadual tu dia dah bagi tahu dah. You kena bayar, tarikh kena bayar setiap katakan 15 hari bulan. Setiap bulan tu setiap 15 kena bayar. Dia bayar juga tapi dia bayar ikut dan dia lah. Ikut dan dia. Betul. Jadi of course sistem tak akan nak auto patuh kan. Dia anggap sebagai tak comply lah. Tapi tak ada masalah. Bila dia orang emailkan kepada kita, kita akan secara manual ni akan tukar status dia kepada patuh. Boleh nego lah maksudnya. Boleh tapi dengan syarat kena comply lah dengan aturan ansuran tu. Tak boleh tak patuh. Faham. Jadi maksudnya ansuran tu memang kena bayar full amount lah baru dia settle semua ansuran tu.
baru dapat TCC Oh tu ke? bukan. Ataupun Maknanya kalau kali dia pertama bayaran tu dah boleh. Contoh lah kalau ada 6 kali bayar. Macam kalau ni. enam kali bayar Kalau tu. kata 6 kali bayar, Ha. contoh dia nak TCC kan. Dia nak TCC. Kita tengok tarikh bayaran dia tu setiap 15 hari bulan. Katakan 15 hari bulan 3 ni dia kena bayar. Okey. Ansuran pertama dia. Kalau dia buat bayaran, automatically kita akan tukar status daripada patuh. Betul. Okey. Tak perlu tunggu. Cuma tempoh sah laku TCC tu kita akan drag sampai 31 Disember lah. Yes. dia Daripada start dia patuh tu sampai 31 Disember. Ya. Tapi Ika tak tahu ini cerita betul tau. Okey. Boleh. Saya nak bagi tahu. Ini pengalaman ni. Ni kadang-kadang pembaca cukai ni pandai juga. Tapi saya ingatkan, jangan ambil kesempatan di sini. Sebab apabila kita kemaskini TCC tu dah tempoh sampai 31 Disember, kalau dah ada jadual ansuran, tolong saya ingatkan pembaca cukai di luar sana, pastikan patuh kepada aturan ansuran tu. Sebab apa? Sebab automatically sistem akan tukar juga kepada tak patuh nanti. Betul. Next year lah kan. Next year tu tak patuh lagi. Betul. Tapi jangan ambil kesempatan. Saya juga nak tambah kat pasal borang. Ada macam KK punya tu, dia nak patuh, dia tak patuh tak hantar borang. Okey, jadi apa dia buat? Ni KK yang licik sikit lah. Okey. Dia hantar borang tapi kosong semua maklumat tu. Dari segi dia hantar borang, memang dia hantar borang. Tapi sebenarnya kita tak tahulah, kita pun husnuzon, tak nak kata menipu kan ni. Tapi betul kena juga diperingatkan pembayar cukai, janganlah kata letak kosong. Kalau confirm lah nak masuk bidding, tak kalah tak ada pendapatan. So mesti ada pendapatan. Kalau memang kosong, betul-betul dia jujur kosong, tak ada masalah. Kena ingat ni, kalau kata hantar borang, lapor kosong, kes-kes tersebut berisiko untuk diaudit. Maknanya kalau dia lapor kosong tu memang kita akan audit terus. Tidak berisiko. Berisiko Kalau dia lah. jujur betul, dia kena audit, dia tunjuk memang tak ada pendapatan, tak ada masalah. Tapi kalau lah memang dia ada pendapatan, dia hantar borang kosong. Tapi ada kes tau, Jizul. Saya beritahu Ika, dia kes betul ni. Ada, saya terima aduan. Saya tengok pendapatan dia kosong. Dia laporkan kosong. Saya tanya dia, kenapa? Income memang kosong ke? Ya. Dia kata tak apa. Dia kata kawan Pasal saya itu biasa tu. kawan saya kata tak apa, hantar je kosong, tak apa. TCC dia akan patuh. Kan? Itu pun Yes. saya tanya dia. Kawan tu kerja lembaga asing ke? Bukan. Kawan saya yang arahkan saya tu. Itu masalah. Wah, ni Itu kawan biasalah tu. nasihatkan kawan ni. Kawan-kawan jerut kawan ni. Kawan makan So, kawan ni. kena ingatkanlah, sama ada bayaran ataupun borang, pastikan bila nak patuh betul-betul. Jangan patuh hanya melepas batuk di tangga. Betul, Kan? Hantar betul, borang betul, kosong. Payment ikut suka hati nak bayar. Tu tak boleh lah. Sebab kita dah menyediakan segala kemudahan, ansuran dan sebagainya. Betul. Jadi jangan ambil kesempatan di sebelah kesempitan lah maksudnya kita kan. nak bantu dia orang, bukannya Betul. kita nak bersikap kejam. Kalau dia orang adat berhutang bayar. Itu je lah. Sebab kalau dah hantar borang tu kosong, kena audit, dah panjang lagi cerita Dah dia panjang pula cerita tu. lagi pula. Panjang lagi Betul. cerita tu nanti. Menyarik pengalaman-pengalaman ni semua. Dan sebab tadi kita dah sebut perspektif pembayar cukai. Jadi lepas ni ada slot yang menarik juga, iaitu apa yang panas. Aduh, panas apa tu. yang panas Ini yang panas tu. Panas ni, Apa panas. yang panas ni kita nak jawab apa persepsi masyarakat tentang TCC ni. Ya, betul. Apa yang diorang curious dan sebagainya, kita akan jawab selepas ni. Dan InsyaAllah. kita akan berehat seketika lah. Kita Okey. boleh minum-minum dulu ke, Boleh. latte ke, Boleh. mocha ke, Kering jadi kita tekak ambil ni. order. Okey, boleh. Jadi kita akan sambung selepas ni dalam Alright. situ apa yang panas. Okey, kita kembali semula ke segmen kita yang ketiga, iaitu apa yang panas. Rasa tak tu bahang dia tu? Dah rasa dah bahang dia. Makin mana lah. Bagi berbahang-bahang. Ini kira climax lah. Ya. Dalam sesi podcast ni, climax kita apa yang panas. Ini kira Tapi- last pace lah ni. Betul lah. Tapi ini bukan panas-panas melodi yang Ya. kita cover cita-cita artis tu. Bukan Tapi kita nak merungkai Betul. apa sebenarnya isu yang dihadapi oleh pembayar-pembayar cukai kita ni tentang TCC. Ya, As we know lah, benda baru. Mesti Ya, ada betul. banyak curiosities. Ada banyak yang tak tahu ataupun ada banyak yang tak puas hati lah Ya, sebenarnya. senang cerita lah. Okay. Dan dalam segmen ni, kita nak ambil soalan-soalan daripada media sosial. Ya, betul. Boleh. Itu panas tu. Ni panas. Ni panas. Betul, panas. Real case betul. lah tu kan. Sebelum sesi podcast ni berlangsung, Ya. saya dah buat research sikit lah. Saya dah tengok X, Facebook, Threads. Saya search tentang TCC ni, nak tengok apa soalan-soalan menarik, dan ada yang menarik. Okey. Dan sudah tentunya lembaga hasil ni lubuk kat Facebook tu. Kita semua tahulah Ya, grup betul. tu kan. Baik. LHDN cari siapa hari ni? Ya. Cik saya ke cik awak? Cari sama-sama lah kita. Betul. Banyak ke soalan dia tu? Banyak juga. Boleh tahan banyak Memang juga. panas juga. Kita bantu. Kita Baik, tak ada baik. nak Betul. menekan balik. Kita bantu mereka. Betul. So Kita memang- jernihkan dia. Ya, Kita- jernihkan kita yang juga tengok. jernihkan. Sebab kadang-kadang dalam ni yang komen-komen tu bukan dia tahu sangat pun kan. Dan kena faham yang komen tu kadang-kadang dalam keadaan tertekan. Betul juga Desperate lah. time, desperate measure. Betul. So
betul. kita kena bantu mereka. Dia tertekan bukan sebab apa tau, sebab besok nak hantar tender. Ya, itu Itu yang masalah orang dia. terdesak. Bila dia tekan, dia ajak orang lain tertekan sama Ya, juga. sama. Dia cari betul. geng, dia cari geng. Betul, kita semua kena hentam jugalah. Okay, so mungkin kita boleh kongsikan lah soalan pertama yang Boleh, saya boleh. jumpa dalam grup LHDN Cari Siapa hari ni. Salam, TCC tu untuk yang dah bayar cukai ke? Kalau syarikat baru buat tahun ni, belum pernah bayar cukai, macam mana nak kemukakan sijil TCC itu ya? Atau ada cara lain untuk dapatkan sijil TCC tu? So mungkin siapa nak Okay, jawab tak ni? apa. Kita cerita bersama lah. Boleh? Okey, Aziz dulu. pertama sekali jawab salam. Waalaikumsalam. Ya, kena boleh tu. Okey, waalaikumsalam. Okey, tadi dia kata company tu didaftarkan tahun 2026. Okey, Betul betul. Okey, kalau company kena betul-betul kadang-kadang dia orang cakap semua cakap syarikat. Kadang-kadang sole prop pun dia kata syarikat. Betul. Kena pasti dulu. Ni surat beranak dia apa? C ke atau B? B tadi business sole prop lah. Kalau C senang. Tengok pada tarikh dia beroperasi pada sijil pendaftaran SSM dia. Kalau itu memang dia memang register tahun 2026. Okey, kemudian daftar file dekat income tax pun 2026. So automatically dia akan dikategorikan sebagai patuh walaupun borang tak hantar lagi. Sebab tahun 2026 masih awal lagi, belum tutup dia punya akaun, tarik akaun. Tapi kena ingat lepas tu cukup je tempoh akaun 7 bulan selepas tu kalau kata company dia kena hantar. Ataupun kalau Soprop cukup je 30 Jun kena hantar. Itulah. Tapi Cik Jol, ni kadang-kadang taxpayer ni dia cakap je 2026. Ya, betul. Sebenarnya kadang-kadang dia baru renew 2026 tu. Setuju. Betul juga tu. Renew perniagaan 2026. Sebenarnya daftar je bila? Betul. Itu yang tadi. Mungkin 2003, 2004. Itu pada tadi saya cakap tu, kita kena tengok tapisan dua hala. Satu bila dia register, satu lagi bila dia register file cukai tu. Kadang macam saya katalah, dia register 2018 dah. Tapi dia baru kata syarikat baru 2026. Betul syarikat 26, tapi file dah register B tahun 2018. So nak tak nak dia daripada 2018 dia kena hantar borang. Betul juga. Sebab ni macam ni Ika. Ni real case. Ya. Real case juga. Saya banyak dihubungi oleh pembayar cukai. Bila dia tanya kenapa nak kena hantar borang? Kan? Sejak bila saya kena hantar borang? Bila tengok SSM dia dah daftar perniagaan dia tu. Jenis perniagaan dia tu milikan tunggal. Maknanya sole proprietor. Ada yang jenis perniagaan dekat SSM dia tu perkongsian. Kalau perkongsian, of course dia kena hantar borang dia borang P. Betul. Borang perkongsian. Kalau yang sole prop ni, of course dia kena hantar borang dia borang B. B for business. Kan? Dia tengok daftar perniagaan dia tu 2008. Lama sangat tu. 2008, Zul, tak pernah hantar borang. Langsung tak pernah hantar borang. Jadi kalau ikutkan, TCC dia kena hantar borang daripada 2008, betul? Setuju, betul. Cuma isu dia sekarang ni sebab kita TCC, kita ada tempoh dia, kita letak 3 tahun 3 tahun je. kan? Kalau dia hantar 3 tahun je, 3 tahun je. Kalau dia hantar 3 tahun je macam mana, Zul? 3 tahun yang berturutan. Contohlah sekarang 2026. So 2020 kalau 2026 belum 2025 lah kan. 25, 24, 23 kena hantar. So bila tu kita itu kriteria dia boleh dikategorikan kalau dia hantar betul jadi patuh lah dari segi borang. Dari segi payment Cik Sel lah yang kena jaga. Yang tu lah yang nak kena highlight tu. Sebab apa kadang-kadang pemain cukai bila dia dah hantar borang. Ni cerita betul. Okey. Dia hantar borang. Okey, dan bila dia hantar borang, dia kena cukai. Ya. Lepas tu dia anggap dia hantar email kat TCC. Saya dah hantar borang, sila kemas kini TCC patuh. Ini betul. Okey. Sila kemas kini Cik Azhar, sila kemas kini TCC saya kepada patuh sebab saya dah hantar borang 2022, 2023, 2024. Kan? Bila saya semak, bila dia hantar borang tu dia ada tunggakan cukai. Sebab pasti dia hantar borang, dia dah tahu dah berapa dia kena bayar. Betul. Kena bayar. Dia dah tahu. Kenalah buat bayaran. Kalau katakan tak buat bayaran, borang dah hantar ada cukai kena bayar. Lepas tu dia tak buat bayaran, of course kami tak boleh update TCC daripada patuh. Kami akan update TCC dia kepada tak patuh juga tapi ada baki cukai tertunggak. So dah 2 kali kerja. Kalau dah tahu hantar borang, ada tunggakan, ada cukai yang kena dijelaskan, bayar. Tapi itulah saya, takkanlah kalau dia dah isi borang, dia dah kira ada cukai kena bayar. Takkanlah dia tak tahu dia kena bayar. Itulah. Tapi ini sebenarnya adalah jenis-jenis yang pemain cukai yang tak cakna sendiri, Betul. my tag masing-masing. Betul. Kat situ Bantan tadi saya kata everything pasal diri dia ada dalam tu. Tapi saya rasa kadang-kadang dia tahu je sebenarnya kena bayar tapi nak dia tak try and error dulu. Itu culas lah tu. Nak try and error dulu. Ya, try and error. Try and error. Tengok Macam dulu tadi macam mana. katalah, kata kawan lepas. Tapi kawan saya lepas ni. Tapi Ika, ni real case juga. Saya Okay. tertarik juga dengan isu ni kan. Kadang-kadang terlepas ni ada tunggakan cukai ni. Kebanyakan orang, individu,
Tak kisahlah siapa, sama ada yang pengajian ke, perniagaan ke, kalau individu tu ada tunggakan cukai, bukan setakat TCC sahaja yang tak patuh. Dia juga akan dikenakan sekatan perjalanan. Itulah yang paling Maknanya kalau katakan mana-mana pembayar cukai yang ada tunggakan cukai, income tax boleh mengenakan tindakan sekatan perjalanan ke atas mereka. Jadi mereka tak boleh keluar negara. Macam tadi Ika, tadi pagi tadi ada satu kes tau, real case. Taxpayer sangkut kat airport. Okey. Disebabkan oleh tunggakan cukai. So, benda-benda macam inilah kita nak elakkan supaya kalau bukan sekadar sijil pematuhan cukai saja tidak patuh, tetapi income tax boleh mengenakan sehingga ke sekatan perjalanan. Kerana apa? Kerana pembayar cukai tak cakna tentang bagaimana mereka perlu menjelaskan tunggakan cukai mereka yang ada di ledger dia. Dah ada dua masalah lah pula kan. Ada dua masalah pula. Sebab itu saya nak tekankan supaya kalau boleh pembayar cukai, saya nak tekankan kalau boleh kita dah ada sekarang kita teknologi, kan? Tak perlu semak dekat website pun. Sekadar tengok dekat handphone, okey. Dekat MyTax punya apps. Dekat MyTax punya app, you all boleh buka 24/7 dekat handphone. Ya. Nak semak status you all. Sama ada status you all ledger berbaki kredit nak refund, atau ada tunggakan cukai nak buat angsuran, atau sekiranya ada sekatan perjalanan nak buat bayaran, tak ada masalah. Semuanya ada di hujung jari. No issue. Tak ada langsung orang kata apa income tax ni berlaku zalim kepada pembayar cukai ataupun rakyat Malaysia sebenarnya. Saya tambah sikit lah pasal tadi yang sijil tu kan. Saya tengok MyTax. Okey. Kami dapati ada kes-kes di mana adalah segelintir memalsukan sijil tersebut. Betul. Sebab Itu kata pun besok sebab nak juga hantar, tu. besok nak hantar, aku punya ni tak dipatuh. Tolong tak dapat tender ni. Kawan yang tolong menjahanamkan kawan sendiri. Tolong ni, tak apa, aku ada edit, aku boleh buat. Okey. Yang itu dia orang tak boleh tipu macam mana pun sebab kita dalam sijil tu dia ada QR. Orang yang akan check, dia boleh check QR tu betul tidak dikeluarkan sijil tu atas nama company tersebut. So memang tak boleh tipu. So jangan untuk orang kat luar sana jangan nak buat penipuan. Memang tak boleh tipu punya. Sebab QR kita memang dia akan paparkan maklumat yang sebetulnya. Orang kata orang Negeri Sembilan kata jangan nak membongak. Jangan nak bongak bongak. lah. Bukan apa. Sebab ini berlaku tau. Ya. Sebab apa? Ada di antara pembayar cukai, saya nak tekankan kat sini dia orang nak palsukan sijil pematuhan cukai tu. Bila scan QR code tu ada yang berjaya, tapi nama orang lain. Ya. Contoh macam ni. Contoh yang nak hantar tender tu saya. Nama sepatutnya nama Azharuddin lah. Azharuddin Muhammad Ali sepatutnya kan. Tapi bila scan QR code nama dia keluar. Ada. Ada juga Ada. That's why bila panas bila tau. Bila panas waktu apabila orang ni nak masuk tender, yang orang yang nak bagi tender ni kata kenapa nama orang lain? Ya betul. Jadi dia orang akan semak dengan lembaga hasil untuk menentusahkan ini sijil TCC ni siapa punya. Yes. Betul. So kita mudahkan, kita letak QR. Baca QR je, pop dah tahu dah ni sijil ni atas nama Zakir. Tapi Zul, ini kadang-kadang kita kena tekankan juga ni. Okey. Kadang-kadang pembayar cukai ni bila nampak QR code tu, dia orang scan tak boleh-boleh. Asyik error je. Dah kau scan dekat tempat lain. Bukan betul. scan handphone. Yeah. Tapi scan pakai aplikasi MyTax tu ada semakkan ketulinan TCC. Yang itu mungkin taxpayer tak tahu tu. Dia dalam Sampai MyTax sudah masing-masing. Dia scroll tu guna QR scanner tak boleh. Tak apa. Check dalam MyTax Betul. masing-masing. Dia ada satu function tu adalah semakkan ketulinan TCC. Dekat situ scan dia akan buka sendiri QR punya kamera boleh scan. Itu. So kat situ sebenarnya. Semua everything dah dalam MyTax. Ramai yang kantoi kat situ lah. Ramai yang kantoi bila buat semakan ataupun semak status keturunan TCC tu dekat MyTax. Dia akan kantoi kat situ. Yang masa itulah nampak lah macam-macam lah attitude rakyat Malaysia ni asalkan TCC patuh. Ada juga sedikit kat luar sana tu yang menawarkan perkhidmatan. betul. Yang itu menarik juga tu. Saya baca juga komen tu You lah. nak ada yang menawarkan perkhidmatan kalau you nak TCC patuh contact kita. Tu satu lagi nak semak TCC you beritahu saya dengan upah. Dengan upah. Bagi tahu kat public sana itu semua free. Semakkan TCC adalah status TCC semuanya adalah percuma dalam MyTax masing-masing. So tak perlu nak bayar orang. Betul. Ada itu semua scammer tu. Ramai yang kadang-kadang pembayar cukai kadang-kadang kita kesian lah. Betul, Sebab apa ramai orang ambil kesempatan. Betul lah. Padahal benda tu kita tawarkan secara percuma saja, boleh semak di MyTax, tapi menggunakan ejen untuk mendapatkan sijil TCC tu. Dah lah menggunakan ejen. Ejen tu pula tipu. Dah lah status tu pula tak patuh. Dia patuhkan pula. Padahal sebenarnya status tu tetap tak patuh. Jadi benda-benda macam ni lah kadang-kadang kita nak nasihatkan pembayar cukai di luar sana, pastikan semuanya di hujung jari. Anda boleh sendiri mendownload e-TCC anda dengan
di my text hasil.gov. Dan jangan terberdaya lah Jangan dengan terberdaya, komen-komen betul, yang betul. nak Ya. offer servis jangan. ke, Betul, nak betul. jadikan tak patut jadi patut dan sebagainya. Betul. Hebat tu. Nanti sakit sendiri, lepas tu dia marah kepada lembaga hasil. Ha. Kenapa benda ni? Sedangkan dia mendapatkan khidmat pihak ketiga. Betul. Okey, kita tak- yang ni saya nak tekankan juga. Pihak ketiga ni. Ramai di antara pemain cukai di luar sana, kalau katakan nak dapatkan perkhidmatan orang ketiga ni, ianya mestilah ejen cukai yang berdaftar. Berdaftar, ya, betul. Itu yang penting. Kita tak nak bogus state agent. Ejen cukai yang berdaftar ni boleh dirujuk di website lembaga hasil. Ejen cukai yang berdaftar ni. Ejen cukai yang berdaftar ni saja yang lembaga hasil entertain. Yang ejen cukai yang tak berdaftar kat luar sana ramai. Yang buat saya Betul. income sikit. Yang buat buat set income ni. semua tu. Yang buat set income. Yang buat set income ni ramai. Ada pegawai cukai, kadang-kadang dia contact saya kan, dia contact. Ramai di antara diorang contact saja dia kata nak cepat. Kadang-kadang tengok email tak TCC. apa kan. Email TCC tu semua email personal semua. Ya, Gmail. Satu orang satu email ni 10 nama yang berbeza-beza. Kita dah tahu ni bogus state agent. Bagi agent. Kita akan entertain. Kita tak akan entertain bogus state agent. Kita akan entertain tax agent yang berdaftar. Berdaftar lah. Mana yang bertauliah dengan LHDN. So that means kita akan entertain dia dan kita akan kita akan update diorang status TCC diorang secara real time. Betul. Tu, saya rasa sebab TCC ni dia bukannya topik yang orang kata susah sangat pun. Tidak. Sebenarnya dia basic dia, basic sebenarnya. prinsip dia lah. Prinsip Submit borang BNCP Ya. dan juga pastikan Pastikan jangan ada dia ada. tunggakan cukai lah. Betul. Betul Ika. Itu lah. Jadi mungkin kita di segmen-segmen kita yang akhir apa yang panas ni kan, mungkin juga Cik Sey ataupun Cik Azizul boleh kongsikan tentang kalau ada apa-apa permasalahan ke apa ke kan, mungkin siapa yang mereka boleh contact ke, talian ke ataupun apa-apa media ataupun platform lah yang boleh tanyakan kepada kita kalau ada permasalahan tentang TCC ni. Okey, sikit-sikit lah kita bagi dua. Bagi dua. Okey. Okey, kita ada group email kita sendiri. Untuk pengetahuan kat sana, kita ada a group of our pegawai, dedicated punya pegawai untuk menguruskan tentang TCC tersebut, iaitu tcc@hasil.gov.my. Jangan risau. Kalau kata lambat, memang masa tu trafik tengah banyak, email tengah banyak. Okey, tapi kami tak pernah tinggalkan pun sebarang. Satu email yang simple pun kami akan layan. Kemudian kita ada talian hotline kita. Apa sih yang talian general line kita lah. General kita pun boleh gunakan. Dan semua maklumat-maklumat tu ada dalam website kita. Cuma kata rajin tak rajin tengok lah. Betul. Betul. Cuma satu je lah Ika, saya nak tambah lah. Pasal kadang-kadang orang ni tak sedar. Mungkin ni buat satu pendidikan tambahan. Dia tak sedar dia ada TIN. Nombor TIN. Nombor TIN. Ini pun kita banyak tahu, saya dah daftar ke? Okey, macam nak tahu daftar? Senang. Mas tengok kat MyTax punya website tu. Dia ada semakkan nombor TIN. Okey. So boleh semak nombor TIN dengan syarat kena ada My Digital ID. Kata kita semua dah ada My Digital ID. Betul. So dengan My Digital ID kita boleh scan dan kita masukkan nombor IC kita dan kita tu dia akan keluar. Tapi jujur, macam mana yelah kadang-kadang diorang tak tahu. Tadi jujur kata tak tahu macam ada nombor TIN kan. Sebenarnya macam mana? Takkan Yelah. tiba ada Tapi ada nombor sebenarnya TIN. itu sebenarnya tak pelik juga tu. Saya pun terima banyak soalan juga. Kadang-kadang di email kita dia tanya apa nombor TIN saya. Ya, Memang betul. ada. Itu memang memang ada. tak dapat nafi. Tapi kita start 2013. 18 tahun ke atas, umur yang 18 tahun dia akan daftarkan nombor cukai secara automatik. So kalau dah rasa diri tu 18 tahun ke atas, dah berdaftar lah tu. Itu yang tadi datang balik, check balik. Betul-betul. Berapa nombor TIN masing-masing. Daripada situlah baru kita boleh daftar dekat MyTax kita, boleh tengok kita punya transaksi, kita betul borang kita. Bermakna kalau yang berusia 18 tahun ke atas, diorang dah ada nombor TIN. Dah ada secara auto set. Jadi kalau diorang dah ada nombor TIN dia, tadi Jijul kata kena semak dekat MyTax kan? Ya, betul. So terus nampak ke dia punya nombor TIN dia? Yes, gunakan tadi My Digital ID lah. My Dia Digital ID. Everything zaman sekarang, everything is QR. Betul. So, gunakan My Digital ID untuk tembak QR dekat situ. Dia sebenarnya nak memastikan bahawa yang semak tu adalah orang yang sepatutnya. Itu saja. Tak naklah orang lain tahu nombor orang lain kan. So, dia pastikan kerahsiaan nombor TIN tu lah sendiri kan. Betul. So, biar orang yang owner dia tengok, okay, dia scan, dia dapat tahu nombor TIN dia. Itu je. Kebanyakan nak nombor TIN sendiri nak tahu. Maklumat semua dah di hujung jari kita. Ya, semua dah ada. Tinggal rajin tak rajin. Kita rajin tak rajin, kita nak explore ataupun tak nak explore lah. Tapi yang alamat email tadi penting lah. Apa tadi? Ya, alamat email berdaftar tcc@hasil.gov.my. tcc@hasil.gov.my. Nak tambah sikit kah? Boleh? Okey. Jujur, saya tarik juga kadang-kadang dia macam tadi kan Jujur kata sebab apa email tu terlalu banyak. Betul. Saya tak nafikan. Betul, Memang betul. email kami saya terima email, saya buka satu hari terima beribu. Satu TCC saja.
Jadi kadang-kadang di antara pemain cukai ni kalau boleh macam saya nyatakan tadi lah. Kalau boleh tunggulah kan. Sebab kita ada tempoh 3 hari. Sebab apa sistem akan run secara auto. Okey. Kalau dalam tempoh 3 hari itu status TCC masih tidak patuh. Baca balik yang email yang auto reply yang income tax keluarkan tu. Kalau sekiranya dalam tempoh 3 hari, selepas tempoh 3 hari status anda masih lagi tidak patuh. Jadi apa yang perlu dibuat? Pastikan email yang tadi yang diterima tadi kena reply to all. Dia nyatakan reply to all dengan mengekalkan subjek asal. Sebab apa? Sebab status TCC itu akan bertukar kepada perlu tindakan di peringkat kami. Okey, faham. Barulah kami akan semak status TCC yang perlu tindakan ini banyak ni. So kita akan run secara auto dan juga manual lah untuk mengemaskini TCC dia. Satu hari 1,000 lebih TCC. banyak. Boleh bertambah lagi power cermin mata kita itu maksudnya. Itu kadang-kadang ni secara jujur lah, macam kadang-kadang tak sempat buat di office di pejabat, buat di rumah. Betul. Kadang-kadang saya nak tekankan sini, ada pemain cukai terutamanya yang bekerja pada income tax yang bekerja pada hari Minggu, hari Ahad, macam contoh di Terengganu, Pantai Timur kan, di utara yang bekerja pada hari Ahad kan. Orang banyak call saya pada hari Ahad nak kemaskan TCC kan. Tapi saya tak bekerja hari Ahad tau. Tapi memudahkan demi kita nak bantu pemain cukai. Kita nak bantu pemain cukai. Menjalankan tanggungjawab kita dan juga amanah kita untuk memudahkan kita nak pastikan macam ni, Ika. Kita nak pastikan mereka ni kadang-kadang sebab dia nak masuk tender, dia nak projek. Betul. Kan? Jadi kita nak pastikan orang tak terkesan lah. So kita highlightkan juga jujur sebab kita akan sentiasa tambah baik. TCC ni akan sentiasa ditambah baik. Kan? Antaranya Cik Azizul ada. Itulah. Jangan sekarang bolehlah kata hantar borang 2-3 hari nanti patutlah. Tapi tidak. Selepas ini dia ada tempoh, orang kata tempoh bertenang. Dia nak tengok selama adalah beberapa je tu. Nanti lepas tu barulah dia boleh kategorikan sebagai patuh atau tidak patuh. Barulah dia. So itulah antara penambahbaikan di dalam sistem untuk dia menilai kriteria tersebut. So pada lepas ni tak tak adalah on the spot, dah tak adalah on the spot lagi. Sebab itu saya nak ingatkan pemain cukai di luar sana, okey, sila pastikan penuhi syarat-syarat yang telah pun dinyatakan tadi. Betul. Hantar borang setiap tahun. Janganlah nak TCC nak hari ni 2025 ni tak lama ni nak ni kan buat ni. Jadi tengah baru start ni. Ramai orang nak masuk buat e-filing kan. So grab peluang ni untuk 2025 punya borang nyatakan pendapatan. Betul. Sebab nanti tahun depan nanti kalau mana yang hantar borang yang hantar borang tak ada masalah, TCC dia batuh. Yang tak hantar ni, kau baru call aku waktu tahun lepas. Tengok tahun ni call lagi minta update TCC. Sebab apa? Sebab tak hantar borang 2025. Jangan. Betul. Hantar borang tiap-tiap tahun, jelaskan tunggakan cukai, pastikan tak ada apa-apa orang kata tunggakan cukai yang wujud, delay je. Okey, maka TCC ni akan auto patuh. Betul. So semudah itulah. Sebab itu kadang-kadang pemain cukai ni kadang-kadang saya pelik jugalah pemain cukai ni. Kadang-kadang diorang ni kita dah nasihat tetap buat benda yang sama. Dan kalau boleh saya nak tekankan kepada pemain cukai ni, dapatkan advice, nasihat daripada pegawai di lembaga hasil. Jangan kawan-kawan yang bukannya staf lembaga hasil. Betul. Sebab bila dapatkan nasihat daripada di luar orang bukan lembaga hasil, jadi jawapan tak tepat dan salah. Jadi bila salah, of course akan memberi kesan kepada status TCC dia. Betul. Dan sekarang pun saya rasa kalau nak datang ke mana-mana pejabat hasil pun dah mudah, dah tak ada senang sebab dia tak macam dulu kita kena pergi spesifik tempat yang handle file kita. Dia konsep no wrong door. Yes, no wrong door. You berada dekat mana? Kalau you berada contoh file you dekat Duta. Tapi masa tu ada kat Pahang. Ada kat Pahang. Kita akan entertain, tak ada masalah. Kita tak ada sebab masalah. everything is centralized lah. Betul. Okay. So saya rasa setakat itu perkongsian kita pada hari ini. Saya rasa dia perkongsian yang sangat ringkas, padat dan juga mudah difahami oleh pembayar cukai kita tentang TCC ni, dan kita harapkan kita punya tajuk pada hari ni serve the purpose lah. Betul. Sebagai gerbang informasi percukaian kepada pembayar cukai kita. Ika, perkhidmatan terbaik untuk anda. Betul, perkhidmatan terbaik untuk anda. Itu moto kita lah kan. Betul. Moto kita tu untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. Dan kita di hasil ni pun kita sentiasa bersedia untuk menjawab segala persoalan dan juga membantu pembayar-pembayar cukai kita yang dihargai, sebab mereka ni lah wira-wira negara kita yang menyumbang kepada pembangunan negara bangsa kita.